Kita berada di depan Spice Bazaar ataupun Egyptian Bazaar. Sebelahnya adalah Yeni Jame. Dibuat oleh Hatis Turhan Sultan, ibunda kepada Sultan Muhammad yang keempat pada tahun 1660. Dia buat masjid ni, lepas dia buat masjid ni, dia buat bazar ini sebagai wakaf untuk operasi masjid ini. Nampak tak? Buat masjid, lepas tu baginda Sultan buat bazar untuk tampung operasi masjid yang besar ini. Dan sampai sekarang, cuma sekarang ni sudah di bawah kerajaan Turki Osmaniyah, kerajaan Turki sekarang. Cuma bazar ini daripada 1660 sampailah sekarang masih lagi tertegak dengan penuhnya, ramai orang di dalamnya, pelbagai spice, pelbagai baklava, pelbagai hadiah yang ada di dalam sana. Di sebelahnya masjid, di sebelahnya lagi adalah bazar. Tepi dengan laut sangat-sangat besar, Bosphorus. Tuan-puan, jadi yang ingin datang bersama dengan kami di Mursyid Al-Haramain Adventurous, kita bawa lawatan ke semua tempat ni insya-Allah taala. Tambahan lagi, banyak lagi tempat-tempat luar daripada Istanbul juga insya-Allah taala. Bersama dengan kami di Mursyid Al-Haramain Adventurous, hubungi kita segera sebab kita ada dibaca yang grup series dibaca. Private group dan bermacam lagi. Hubungi kita segera, dapatkan harga kita segera, bercuti tuan-puan dengan keluarga di bumi Turki bersama dengan Mursyid Al-Haramain Adventurous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.